Assalamualaikum. Saya nak pakai minyak wangi rambut. Jom. Let's go. Ketat. Dah berlubang dah kalau saya buat. What? Tadi. Lembut. Jom kita pakai. Lubang tangan kita. Boleh. Kita nak pakai minyak wangi. Apa? Minyak wangi rambut. So, kita mau pakai sekarang. Ni dia nak tengok, dia nak tengok nak beli macam mana. Tada! Ondeng casing. Kita orang beli kat TikTok je mah. Tak mahal pun, murah je. Jom kita pakai. Banyak dah. Jom. Gosok-gosok macam gini. Lepas tu pakai. Jom kita ambil lagi. Kalau kawan-kawan tu dengar suara papa kat tu, papa tengah buat apa tu? Beritahu kawan-kawan. Dia tengah ngaji. Tengah ngaji guys. So, tengah ajar kakak. So, saya tak ngaji. Sebab saya nak buat video. So, sekejap lagi mama saya nak masuk dekat dalam apa mah? YouTube. Jom. Banyak ni berlubang. Kita ambil yang berlubang. Tak payah pakai sikit ke? Tak payah. Ni dah. Tunjuk lah kawan-kawan macam mana pakai dia. Gosok-gosok. Kan? Gosok sampai macam ni. Lepas tu lang. Lepas tu lang ke baju. What? So, kita ambil lagi. Banyak ke nak kena pakai dia sikit je? Banyak. Tak payah pakai sikit lah? Ha? Apa? Tak payah pakai sikit ke? Bagilah tu dia lah. So, ni murah je kan mah? Beli kat TikTok. Ni beli kat mana papa ni? Mana papa? So, kita orang yang beli. So, mahal je kat TikTok. Murah je kat TikTok guys. So, jauh lah sikit, orang tak nampak adik lah. So, pakai ni macam mana mula-mula? ni kan? Ni. Terus kat sini letak kat rambut. Terus minyak lah rambut ni. Lepas tu terus jadi keras ke macam mana rambut dia? Dia nak tahu juga apa ni. Terus jadi keras. Jadi keras. Ni memang untuk budak-budak punya kan, cakap yang dia orang. Ni budak-budak punya je. Perempuan boleh, lelaki boleh. Macam baby Mariha boleh? Boleh. Dan cukup baca. Kita ambil banyak ni. Selalu habis. So, lagi. Jom kita basuh tangan. So, dah siap Kalau nak beli, tengok ni, tunjukkan ni. Komen dah siap.